aku nak ceritakan pasal sejarah, pasal korang bab-baskan ni, korang bukan tahu pun pasal sejarah pun. Korang tahu kayuh je, kayuh pun kayuh pergi kedai mama apa semua kan. Okey, aku nak beritahu sejarah dahon. Okey, nampak ni Dr. Hon. Macam mana boleh ada Dr. Hon dan Ten ni kan. Kanlah pada tahun 1984, tak salah aku lah aku. Dr. David Hon dalam bidang teknologi laser, dia meninggalkan dia punya kerjaya tu demi merealisasikan dia punya impian nak membina mereka cipta sebuah basikal lipat pada waktu tu lah. Pada tahun, korang google lah apa jenama yang pertama untuk model ataupun jenama dahon ni. Yang model ni pun aku tak mau cerita sangat. Okey, aku lebih tumpu pada jenama dahon ni. Okey, jadi korang tahu dah pasal sejarah dahon. Okey, Ten ni pula sebenarnya adalah Ten, nama pereka cipta Ten ni adalah Joshua Hon. Dia anak kepada Dr. David. Anak kepada Dr. David. Samalah, dia membantu ayah dia untuk membina mereka cipta basikal folding, basikal lipat. Tak salah aku 2011. Okey, anak dia Joshua Hon ni, dia bertelagah lah, dia macam bergaduh sikit dengan bapak dia. Joshua ni mungkin ada dia punya karakter reka cipta yang sendiri, jadi bapak dia tak suka. 2011 dia keluar dari dahon, mungkin sebelum tu lah. Jadi 2011 terciptanya jenama basikal Ten. Okey, jadi inovasi Ten ni dia lebih pada personal peribadi milik Joshua. Dahon masih diteruskan juga karakter yang tersendiri. Dua jenama ni memang hebat. Dahon ada dia punya karakter tersendiri dan Ten ada karakter yang tersendiri. Bagi aku, daripada karisma ataupun sejarah dia apa semua, ataupun ada nilai-nilai estetika, ada nilai-nilai keretroan tu, aku rasa memang milik pada dahon dah. Okey, macam Ten pula dia berinovasi tinggi. Dia lebih kepada memandang lebih ke depan, lebih kepada muda-muda sikit. Kalau dari segi teknologi, dari segi kecanggihan, aku rasa memang kepada Ten lah. Okey, jadi aku berhenti kat situ je. Okey, aku cuma nak highlightkan jenama tu je, apa beza dahon dan juga Ten. Aku ada 5 buah jenama dahon dengan Ten yang premium tu, yang dulu puluh ribu lah, berbelas ribu ni. Mungkin tahun 2013 ke 15 macam tu lah. Jadi semua basikal-basikal Ten and dahon ni, aku rasa lah dia memang bawah 50% punya harga. Memang untung lah siapa yang beli sekarang. Macam dua model ni adalah model-model touring. Aku rasa ini patut korang kena ambil lah. Okey, memang patut kena ambil. Siapa yang minat touring, jangan fikir banyak. Nanti aku go through lah one by one, senang sikit. Pada mereka yang kaki kelajuan pun juga model-model macam ni. Okey, nantilah. Okey, itu sajalah. Okey, Assalamualaikum.